Bila mana kita dah usaha macam-macam tapi Allah masih belum bagi kita rezeki seperti yang kita harapkan, kadang-kadang timbul rasa kecewa, rasa nak give up untuk teruskan usaha tersebut. Allah bagi tahu kita tentang Nabi Zakaria di dalam Al-Quran. Nabi Zakaria ni dia walaupun umurnya dah tua tapi Allah masih belum kurniakan beliau seorang anak. Dalam surah Al-Maryam, Nabi Zakaria ni dia mengadu kepada Allah. Dia kata apa? Rabbi inni wahnal azmu minni. Tuhan aku punya tulang ni dah makin lemah. Wasta'ala ra'su syaiba. Dan rambut aku ni dah makin putih. Dan indahnya kata Nabi Zakaria, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. So mungkin usaha yang kita sedang lakukan itu dia masih belum menampakkan hasil. Tapi Allah tahu kita sedang berusaha dan kita sedang berdoa. Maka teruskan usaha tersebut dan teruskan berdoa kepada Allah. InsyaAllah macam mana sekalipun dia akan ada hasil yang positif. Apa-apa yang Allah tentukan untuk kita nanti.